Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tok Moda Channel. Okey, ini ada berita sikit lah. Okey. Kita maharkan barang kebal umum dengan harga yang munasabah. Harga B40. Harga B40 boleh capai insya-Allah. Jadi baru-baru ni adalah buyer datuk-datuk juta-juta ni nak buat urusan dengan kita. Jadi dia minta kita buat dia bagi kita syarat potong rambut. Sebenarnya barang kita bukannya tak boleh untuk potong rambut. Tetapi sengaja kita tinggalkan syarat tu untuk urusan di masa akan datang, iaitu masa sekarang. Kan? Jadi sekarang ni macam semalam kita dah buat 10 video artifak pengetesan barang kebal umum. Tuan-tuan. Jadi ada buyer ni, ada satu sebelah pihak buyer lah, bukan buyer ni macam broker runner. Dia kata apa? Dia kata berurusan dengan kita ni cerewet. Dia kata apa yang cerewet? Sebab kita minta 10%. Kalau awak nak test, awak nak pegang, awak kena letak 10% di atas meja daripada harga yang broker kita dah tetapkan. Tak tahulah broker kita tetapkan berapa, 5J ke 10J ke. Sebab urusan dengan Tok Moda MS ni mudah. Kalau awak letak 5J 2,5 awak punya, 2,5 Tok punya. Kalau 10J 5J broker punya, 5J Tok punya, Tok Moda MS punya. Mudah kan. Jadi kita tak nak letak satu harga fix. Contoh katakanlah Tok Moda letak 3J, tiba-tiba bila urusan dah nak jadi, dengar dekat telinga Tok Moda, rupanya broker dah jual sampai 15J. Kan dah jadi tak sedap hati. Kita ni manusia, kan? Sama ada Tok Moda yang tak sedap hati, ataupun broker di sebelah Tok Moda, ataupun orang kanan Tok Moda jadi tak sedap hati. Kenapa ni kita ambil 3J je, dia orang hentam dah sampai 7J dia bahagian dia orang. Sedangkan barang-barang kita. Jadi sekarang syarat dia mudah. Kita bagi sama rata. Kan? Bagi sama rata, bagi dua lah. Kan? Okey, macam tu. Okey, baik, kita teruskan. Jadi dia kata tak ada orang pernah buat urusan tu. Rasanya mungkin baru setahun jagung dalam bidang ni. Okey. Barang kita katakanlah harga dia katakan 5 juta. Contoh katakan harga dia 5 juta. Okey? Jap. Jadi kena letak 10%. Maksudnya 500,000 atas meja. Cash. Bukan tunjuk duit dalam akaun ni ada tak. Itu dalam akaun awak. Kan, bukan dalam akaun kita. Dan nak masukkan dalam akaun kita pun kita takkan benarkan. Terkejut akaun kita nanti. Kan, esok bank call. Masuk sekejap, katakan contoh barang tu katakanlah tiba-tiba tak jadi. Saya nak kena pulangkan balik. Kan? Masuk sekejap, lepas tu keluarkan balik, pulangkan balik. Bank pasti akan call. Kenapa duit masuk sejam, lepas tu keluar balik? Bagaimana? Kenapa duit ni duit laundry money ke apa? Duit scammer ke apa? Kan? Duit akaun keldai ke apa? Kan? Jadi duit cash di atas meja kena ada 10%. Jadi dia kata urusan ni tak pernah ada. Bang, minta maaf cakap bang, masuk sekolah balik lah. Orang nak beli rumah 300,000, dia hampir sama dengan urusan ni. Ada lawyer, ada surat perjanjian apa semua, terma, perjanjian, persetujuan semua. Dan ada 10% wajib. Kita nak beli kereta, nak beli kereta, contohlah nak beli kereta yang berharga 100,000, minima 10% kena ada deposit. Tapi beli kereta tak ada lawyer tak ada lawyer. Nak beli rumah harga 500,000 contoh, ada lawyer, ada muka deposit, duit muka deposit. Ini kan urusan dengan kita, barang yang bernilai 5 juta ringgit Malaysia, bukan rupiah. Kita letak, awak kena letak 10% masa nak test dengan pegang. Kan? Lepas tu dia tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kita kena letak juga 10% kalau barang tak jadi.
Ini urusan jual beli ke urusan judi nak tanya? Kita dah bagi tahu. Kalau barang tak jadi, ambil balik duit. Awak tak rugi, saya pun tak rugi masa. Macam kita nak beli rumah, kena 10% kena letak. Ada ke kita beli rumah, ambil lah 200,000 lah. Ada lagi lah rumah harga 200,000. 200,000, taman berapa puluhan dulu kan, 2012 ke 2009 dulu. Harga rumah 200,000. Cakap dengan pemaju, saya nak rumah nombor 3 daripada corner lot. Lawyer semua ada. Pemaju tu tenganga. Deposit mana cik? Saya tak nak bayar deposit. Macam ni lah, saya boleh sediakan deposit, tapi kalau rumah tu saya tak puas hati, cik kena bayar semula dekat saya 200,000. 20,000, 10%. Ada ke urusan macam tu nak tanya? Tak ada kan? Itu beli rumah 200,000. Beli rumah 500,000. Kena bayar deposit. Bukannya kita boleh cakap dengan pemaju, saya boleh bayar deposit 50,000. Tapi kalau rumah ni saya tak setuju beli, pemaju kena bayar balik kat saya 50,000. Ada ke macam tu urusan? Tak ada. Kan? Ini sekarang awak sebenarnya awak bukan berurusan dengan orang tua-tua yang sekarang ni berumur 70, 80 yang aku ikut je, yang tak tahu apa-apa. Awak berurusan dengan Gen Z. Gen Z pula, Gen Y, Gen X. Ni aku ni lah. Kan? Jadi kita berpengalaman di dalam bidang ni. Bukan setahun jagung, bukan 5 tahun jagung, bukan 10 tahun jagung pun. Kita dah lebih daripada 16 tahun di dalam urusan ni. Urusan meniaga barang gini baru 16 tahun. Baru 16 tahun. Kalau urusan bak rana, broker semua ni dah lebih 16 tahun. Okey? Jadi fikir-fikirlah balik kepada broker. Kalau rasa macam tak ada duit, kan, kita faham. Kan, kita faham. Kita tak akan menghina pun. Tapi jangan awak nak corner kot tu, corner kot ni, corner macam ular, faham? Jadi kita ni bangsa Melayu, keturunan kita bagus-bagus. Kan? Jadi tunjukkan kepada generasi muda yang kita ni memang keturunan bagus, orang bagus-bagus. Jangan nak pusing-pusing-pusing. Kalau tak setuju, minta maaf kami tak setuju dengan syarat tu. Okey dah, fine. Tak payah nak cakap panjang-panjang melerik-lerik, tak payah. Kan? Pihak buyer, pihak owner, dia boleh cakap panjang. Macam saya owner boleh cakap panjang. Sebab kita nak pastikan secure kita. Kita tak nak barang kita ni dirogol. Faham? Hari ni datang kawan ni, suka-suka hati je. Jemaah daripada KL datang, test. Sehari pukul 9 malam, jemaah daripada Shah Alam datang, test. Sehari esok pagi, esok tengah hari, jemaah daripada Kelantan datang, test. Berapa kali nak test? Daripada awak dan saya membuang masa, kan, baik kita sama-sama, kan, pergi kerja cari duit bagi nafkah ke anak bini kita, memajukan kehidupan kita daripada buang masa dengan benda-benda macam ni. Kalau ada duit, dia takkan jadi buang masa. Faham tak? Contoh, kita nak pergi minta nasihat daripada siapa-siapa, daripada badan-badan kerajaan ke, daripada badan-badan swasta, dia ada nilai consulting dia. Selama ni owner-owner ni tak pernah letak consulting. Tapi akibat dia apa? Sia-sia. Dia terpaksa tinggalkan bini dia di dalam kedinginan bilik yang ada aircon, semata-mata nak melayankan broker runner ni yang datang percuma, sembang, lepas tu tak jadi. Kan? Jadi kita bukan nak kenakan duit, nak jumpa kita pun nak kenakan duit tinggi-tinggi, tak. Kan? Tetapi hargai masa, hargai tenaga, hargai kos modal kita buat kerja ni. Kita buat kerja ni ada modal dia dan ada tertib dia. Kalau beli rumah pun harga 500,000 kena bayar deposit bang. Ini kan barang harga dia 5 juta. Kan? Ataupun berapa yang broker letak, 10 juta. Takkan tak ada deposit. Dan deposit kita, kan, lagi lembut daripada deposit tempat-tempat lain. Tempat lain, contoh nak beli kereta. Kereta kata
kereta second hand cakap, okey bang, boleh tak bayar deposit 1,000? Okey, boleh, kita pun bayar. Lepas tu urusan tak jadi. Duit balik yang sampai kat kita tu silap akhir bulan RM300 je. Dia kata apa? Penat lelah pekerja dia pergi bank, penat lelah buat urusan tu urusan ni, lalah tak jadi. Loan tak lepas. Jadi ni balance dia, cik, 300. Kita nak marah ke? Yang kedua, beli kereta. Orang tu minta, cik boleh tak letak 1,000 minta 1,000, kedai nak minta 1,000 untuk processing loan, processing fee loan. Kita pun kata boleh, tapi kalau tak jadi, loan saya tak lepas, pihak kedai kena bayar balik kat saya 1,000, boleh? Ada ke urusan macam tu? Ada tak? Nak tanya. Tak ada. Jadi bila pihak buyer ni cakap dengan saya tadi, dia kata apa? Tak pernah orang buat urusan lagu ni. Aku pening kepala. Ini betul-betul datuk ke atau atot ni? Otat. Datuk jadi otat kan? Terbalik. Patutnya bila awak ni jadi konon-kononnya orang datuk, ataupun awak ni seorang datuk, awak berpengalaman. Awak tahu barang ni kena letak 10%. Lembut kita ialah apa? Barang tak jadi, ambil semua. Sekeping pun kita tak ambil daripada 10% tu. Nak bawa bodyguard ke, bawa SB ke datang ke tempat ni, bawa. Barang tak jadi, ambil balik semua. Tak ada masalah. Jadi, barang stay, duit stay. Awak nak stay kat sini pun boleh. Tempat Tok Muda MS ni boleh dihuni lebih daripada 200 orang ni kawasan ni. Buatlah kemah macam apa, pelarian tu. Buat. Duduk tunggu sampailah payment yang betul-betul turun, ambil barang bawa balik. Tak ada masalah, kita gentle. Tetapi masalahnya pihak buyer. Are you gentle? Nak tanya. Sampai kita cakap 10% pun you cakap tak pernah ada orang buat urusan ni. Tak pernah beli rumah ke apa? Tak pernah beli rumah, tak pernah beli kereta, nak tanya. Kan? Jadi kalau berurusan dengan Tok Muda MS ni, biar betul-betul. Dan bagi owner-owner yang melihat video ni, sila ambil pelajaran. Dan sila ambil pelajaran. Awak tak nak dengar cakap, awak tak nak ambil pengalaman ni, awak tengok sendiri apa jadi. Dan ke depan, bukan apa, ke depan takut awak kata apa, benda ni mengarut lah, urusan ni mengarut lah. Urusan ni tak mengarut. Urusan ni memang wujud. Jual beli, apa, tarik menarik tali apa semua ni kan. Urusan ni memang ada. Tetapi cara pembawaan broker tu kurang ilmu. Bila dia kurang ilmu, dia nak tegaskan juga dia pandai. Ini masalah kan. Okeylah, itu saja. Assalamualaikum.